Cuba kau. Aku ke? Bukan kau lah. Nun, kau tengok tu kat salon Suzy tu. Ada apa tu? Ada apa? Allah. Elah dia ni. Semua perangai lagu tu. Dia bawa perangai kampung tu. Ya. Kalau berang. Ni, kampung Pulau. Orang tanya dia, mau jawab, dia tanya balik. Itu masalah dia sekarang ni. Biasa, kalau soalan mesti ada jawapan. Bukan soalan, ada soalan. Tak ada. Mak aku macam mau tanya tadi. Sepatutnya aku jawab. Jawab. Aku jawab, Mak. Mau tanya apa tadi? Aku tanya, Allah, apa ada kat salon Suzy tu yang kau nampak? Aku nampak gambar dia. Ada rambut panjang, ada rambut pendek. Ada rambut keriting, ada rambut luh. Ada rambut tebal, ada rambut nipis. Ada kepala tak ada rambut. Mana kau tak ada? Ada. Kalau buat. So lagi mak, hok baru. Ada saklar tertepek di situ. Ya. Saklar sebut cantik. Jangan tersilap sebut. Sebab apa? Ada lain jadi lain. Ni. Tentang saklar tu kau tahu? Boleh jadi Suzy tak bayar sewa. Tengok tu. Dari dulu lagi. Inilah dia perangai, attitude orang kita. Tak boleh nampak benda baru, orang buat baru sikit dah. Macam-macam lah kata, semua nak ambil yang negatif. Ambillah yang positif sikit. Aku tahu mak, negatif positif. Tu apa? Bateri. Cantik, bateri. Kau pun sama lah. Amboi. Tak ada lah orang bubuh sekelas tu cantik-cantik. Jangan kita ambil yang negatif, kita katalah yang positif. Kalau aku kata, aku malas lah nak sebut dia ni. Aku sebut. Nak sebut mak? Aku nak kata bodoh. Jangan parok sangat. Tak lah ni. Dia tu, Suzy tu, dia nakkan pekerja tau. Nak pembantu. Bukan yang besar tu dia tak nampak lagi. Yalah, dia kata situ dikehendaki aku dah nampak atas tu. Tapi kalau dia nak pembantu, aku boleh cuba. Pasal apa kata orang tua-tua? Kalau tua hayang, kita boleh nampak kat tahi dia. Mana tahu kalau tua manusia dia datang bergolek-golek? Ada pula ni. Jangan potong trik aku. Tuan aku datang bergolek-golek. Tuan kau datang merangkak-rangkak slow je. Aku mak, aku tak nak kerja dengan dia. Kerjakan dia no. Nah, boleh. Jahat dia mau jahat. Kita oyak daripada duduk ngatur orang masuk. Ni, cantik lah. Aku, jom kita pergi lah. Tak sah, mu tak sah. Ni kali dah aku bawa masuk panggung. Oyak belum start kamu tidur. Krong. Tak, cerita tak sedap. Tak sedap. Lagi pun mu tak boleh gaji lagi. Tak boleh. Aku tak boleh gaji pasal aku tak boleh belanja. Mu tak ajak aku. Tak apa. Hari ni kita akan tengok cerita apa kisah Allah. Mu duduk, aku tengok sorang lah. Allah, belah pula. Tiga. Hai, dia nak pergi ambil surat khabar. Budin. Budin. Lama tak nampak. Mana Ampi? Aku bercakap dengan hang buat tak tahu. Pekak apa kau? Hey, are you talking to me? Yalah, aku cakap dengan hang. Are you talking? Hey! Ram! Macam mana ni, Ram? Aku ni Sam lah. Apa kau panggil Budin? Kau tak kenal aku lagi ke Ramon? Ini kawan kau. Ram! Oh tidak, Ram. Kemana kau pergi selama ni, Ram? Aku Ram? Kau tak kenal ke kawan-kawan kita Sarah, Mac, Rajiswari semua? Aku satu nama yang sebut pun aku tak tahu. Aku tak kenal mereka. Aku ni Sam lah kawan kau. Takkan tak tahu ku. Sam apa? This is my card. I'm fashion designer. SUE Sam. Ada pula. Salah. SUE apa? Sam lah. Sam bukan. SUE tu sua. Ni. Allah, makhluk apakah ini? Makhluk kau kata aku, Ramoy. Apalah kau ni? Aku ni kan human being. Apa? Bukan salah. Human being. Aku kan manusia juga. Ni bukan Ram ke? Jadi, salah orang ya? Minta maaf lah ya, sorry.
Apa nama? Aku bukan Ram. Ha? Nama I Mak Deris. Majlis. Ya, nama I Mak Deris. I bukan nama Ram. You datang sini nak cari siapa? Apa? Aku pula jadi macam dia. Kau datang sini nak cari siapa? Minta maaf lah. Muka kau sepijik kawan aku siram. Siapa nama Mak Deris? Mak Deris. Sorry lah abang apa ni Mak Deris. Sebenarnya aku ni membawa diri. Aku nak cerita dekat kau lah. Abang Deris, dah lama dah aku berjalan. Pak! Apa ni? Duduklah! Duduk situ lah, jangan Yelah. aku. Yelah, Mik. Abang Deris je. Ha. Anak cerita kat you Abang Deris, minta maaf salah orang je. Ha. Anak ceritakan, dulu I ada satu butik. Butik tu very popular one. Every week orang ramai datang you. Abang Deris tahu tak? Sejak kementerian apa ni haiwan negara tu tidak membenarkan muncul lagi, tak tahu nak ke mana dah pergi. Kementerian apa? Kementerian Pertahanan. Kementerian Haiwan Negara. Okey. Gila. Teruskan. Alamak, kerja I selalu menjahit-jahit you. Hari-hari lah menjahit. Buat baju lah kata I fashion designer you. Jahit baju si Bedah tu sampai sekarang tak siap. Tolonglah kalau ada siapa-siapa nakkan kerja, bekerja, I boleh bekerja. Tolong bang ya. Ya. Rindu. Allah. Ni kau buat apa tu? Nak kerja lah. Tadi tu. Itu jahit baju si Bedah tu. Letak bau kat sini. Aku nak bermesra. Allah. Kau nak bermanja dengan aku? Misal kau lagi tebal daripada misal aku nak manja dengan aku. Allah. Abang Deris boleh tolongkan? Boleh nanti aku panggil kawan aku yang ni nama Suzy tu, salon tu. Dia nak pekerja tapi dia nak perempuan. Tapi bila aku tengok kau ni aku rasa okey. Kau boleh kerja dengan dia. Garanti boleh. Nanti aku panggil dia. Suzy ada orang mau cari kerja. Sini Malio. Ya, Abang Budin bila balik dari bandar? Oh, Abang Budin yang nak cari kerja ya? Sorry lah, saya cari pekerja wanita saja. Apa ni? Ni, Suzy. Apa ni? Hai. Belum kena penampak aku dah bisu. Bukan apa, aku takut kau kecil hati. Tak adalah. Nanti kata kata apa? Dia ni sebenarnya Suzy. Bukan Budin. Inilah yang dikatakan pelanduk dua serupa. Kau tak tahu, kau tengok. Kalau kau tengok cara dia duduk, kau tengok. Tengok cara kaki tu. Ni, ikat seolah-olah ikan duyung yang kekeringan di tengah padang pasir. Kau tahu tak? Kau tengok. Kau tengok cara dia bercakap nanti, kau mesti setuju dengan aku 100% lah. Wah, 100% lah. Tak apa, nanti saya cakap dengan dia. Ya, minta maaf ya tadi saya ingatkan saudara ni Budin kawan saya. Periksa lah dulu lain kali. Nama saya Suzy. Suzy? Apa nama- khabar Suzy? Selamat berkenalan. Ya. Kejap, biasalah tu. Kejap. This is my card. I'm fashion designer, you experience lagi. S-U-E Su. S-U-E Sam. S-U-E Su lah, betul lah. Mana Sam pula? Mengeja dan membaca pun tak tahu. Hey. Nak kerja. Dia ni lagi teruk mengeja. S-U-E Sula. Ada pula Sula. S-U-E Sam. Apa nama? Suzy? Suzy. Boleh nak kerja kan? Boleh? Terima kasihlah Suzy. Oh, terima kasih. Tapi sebelum I kerja kan, I nak minta cuti buang seminggu boleh? Baru nak kerja, nak cuti. Tak boleh. Takkan tak boleh. I nak bagi tahu orang kampung lah dapat kerja dengan you. Boleh? Ini dia budaknya. Amboi, mengeleto aku mencari satu plate ni. Apa kamu buku bekakan di sini ya? Budin, mak uda kamu di atas tu dah macam orang gila sepera tau. Yang kau pergi pinjam cerik dia sampai seminggu tak pulang-pulang tu pasal apa? Pasal apa? Adakah patut Budin buat macam tu? Budin. Hei, apa ni bising-bising ni pakcik pendek oi? Benci aku. Semua orang jumpa aku
Budin. Entah mana mangkuk ayam Budin tu aku tak kenal lah. Ha? Pakcik jangan salah orang. Ha? Buta ke nama saya ni Sam. Ha? Payah betul lah bergundi-gundi dah tiket apa ni kad. Ni ha. SUE Sam. Fashion designer. Kelas mak. Allah, Budin. Kamu buat lentok liuk macam mana pun aku tahu. Allah, ini mesti kes dia jual cerit mak uda itu. Kemudian menyamar jadi orang lain. Bukan aku tak tahu. Siapalah nak lapor ambil ceret buruk dia tu? Saya di Sam lah, bukannya Budin. Bacalah situ betul-betul. Baca. Ni. Sam, dia bukan tahu baca. Kalau letak besar dinding pun tulis Sam, dia tak tahu baca. Balik. Yup. Aku hempap kamu dengan pelungguk orang tahu. Tapi ya lah Mak Dare. Apa? Dia ni bukan Budin lah. Tahu. Pasal kalau Budin bukan ada duit nak buat kad begini Milawa ni. Memang tak ada. Minta maaf saudari. Hei pakcik, saya ni bukan saudari tau tak? Ni nampak ni misai ni hitam lagi. Apa pula saudari saya ni lelaki saudara. Faham tak? Tapi lembik letuk je kamu ni. Yelah, janganlah cakap macam tu, tak kuasa aku. Pakcik nama apa? Sorry pakcik, saya kasar tadi. Yelah, tak pegang lah. Janganlah pegang. Nama saya Uda. Alik dapan U dia ada tiada. Uda. Ni, kalau nak senang lagi panggil dia Ninja Turtle. Yelah. Kau jangan main dengan aku. You ni Kau ni lelaki tulen lah. 100% one. Apalah pakcik? Okeylah, Sam. Lepas you dah layan Pak Uda, you masuk dalam salon I. I nak train you. Terima kasih Susi. Sebelum you train I train you dulu. Nak kerja ke tak nak kerja? Yelah, nak kerja lah. Relax dulu belum ada customer. Ni, Sam, Pak Uda. Saya pun nak naik dulu ni. Saya rasa ni. Sam. Amboi, hai ikan biung. Ni, Sam. Aku rasa kau boleh jadi pekerja yang baik lah. Eloklah kau kerja dengan dia. Sebab apa? Pada pandangan aku, kau boleh kerja macam orang biasa, dia boleh buat satu kepala je sekali dia cuci. Kalau kau 5 kepala sekali buat. Kenapa pula sampai 5 kepala aku nak cuci? tak. Apa kau ni apa gila? Tak, tangan kau kan banyak. Kau kan soto. Ha? Panggil aku sotok? Perut kau tu boroi, badan besar macam beruang. Beruang. Sotong. Beruang. Sotong. Beruang. Sotong. diam lah. Alah, diamlah Ninja Turtle. Ninja Turtle. Ninja Turtle. Ni, macam mana kau tahu dia Ninja Turtle? Aku tahulah hari-hari aku tengok pimai-pimai tang tu. Mak Dere. Wai Ismail. Pandang aku jegik-jegik mak. Nak makan aku tak? Apa ni? Ni pasal apa ni? Main-main buat lentok-lentok macam apa darah tua ni pasal apa? Pasal apa yang dah jadi ni? Apa dah jadi sebenarnya ni Cik Wan cerita mai saya. Wah, inilah dasar tu. Yang ni yang kata Sam. Tadi anak Cina tu pun kata aku Sam. Aku ni Budin. Kawan hang Budin. Budin, mu dengar dulu Budin. Mu dengar dulu. Gini cerita dia Budin. Mak cerita dengan aku, mari ada seorang mari sini. Serupa denganmu. Serupa? Tinggi denganmu, Nisa serupamu, mata lu bedong serupamu, semua serupamu. Cuma bezanya, dia kata lembek seperti sayur keladi basi lembek. Jadi aku ni kena siasat lah sikit. Takut manalah tahu mu masuk beranak kecil mula 2 orang ada adik kembar kau. Dah, adik kembang pula. Dulu hamba tuduh aku ada adik kembang dengan Zainal Abidin. Nama dengar tak? Lah ni pun dah kata aku ada adik kembang lagi. Apa mana aku ada adik kembang? Mai. Amboi Sam. You nak menyamar pula ya. Semalam saya sembang dengan you. Hari ni nak menyamar mentang-mentang Cik Wan ni tak jumpa you. Mai, jangan buat mental tu malu kau orang, Mai. Jangan, Mai. Aku tak mengaku member amat macam tu, Mai. Ni Budin, Mai. Alah, aku pening kepala. Nak bagi yang berkenal pun tak, aku tak tahu nak buat apa. Ni memang Budin, sumpah, Mai. Aku tak percaya. Dengan baju pulang cakap pening, hantarkan tak ada. Lagi satu. Pila! Dah mata kau buta lah. Inilah Sam. Hello Sam. How are you?
you got find my card today. Ni mana punya penyakit main ni, Pak Budak. Semua main jumpa aku, halo Sam. Itulah. Mana punya mangkuk ayun Sam tu aku pun tak kenal. Pak Budak dah buang terbiak kat saya ni Budin, Pak Budak. Takkan tak kenal saya. Alah, Sam. You don't love me. Yesterday only see you peace. You peace. Apa ni? Saya Budin betul, sumpah saya cakap. You don't play lah, main with me. Betul, Pak Budak. Saya dah remind dah. Bodoh sini. Mai sini Pergi bodoh. sana. Malu ah. Pakar pioh, pakar sokok duk lemek macam tu malu kau dia tu. Kisah dekat kita tu bodoh. Orang tengok tok comel, lemek duk pegang orang muda lagu tu. Allah. Itulah budek tu cuma kata molek, budek. Cik Wei jangan tertipu tau. Jangan tertipu. I tahu lah, Syam. You don't bluff me. Walau macam mana pun I tahu. Ada satu perkara saja yang you tak boleh tipu I. Apa dia hak perkara yang tak boleh tipu tu? Koyak lagi. Jalan dia. Jalan dia. Sekarang I nak tengok you. Cuba you jalan. Pak Budak dah berapa lama kawan tahu saya kan? Saya jalan macam mana depan Pak Budak tahu saya gaya jalan. Macam mana nak suruh saya jalan lagi? Sudahlah. Sekarang you jalan. I nak tengok. Jalan. Payahlah dengan ni Pak. Semua tak percaya. Tengok, jalan. Tengok mengangkat. Ni. Kau dah. Ni. Mengangkang macam tu Tu Sam. Kalau ni Budin, kalau Sam dia rapat. Tu dia. Baru tahu saya siapa. Saya Budin. Dia malu. Tadi semalam aku tengok dia jalan ganjil sikit. Pak Budak, saya nak tanya sikit. Yang Pak Budak sebut Sam tu cakap manja tu, macam mana orang yang Sam tu? Saya tak tengok lagi. Adakah dia ni manusia luar biasa ataupun dia jalan dengan tangan ke macam mana? Tunjuk cara dia jalan. Dia tak ada berjalan dengan tangan lah. Ya tu. Kamu janganlah buat garut. Dia jalan apa? Cuma dia tu berjalan lembut sikit aja. Oh, lembut. Tunjuk. Aja. Janganlah tampuk I. Lanjut. Nanti diam ni. Pak Uda jalan tadi kan betul-betul macam yang dah pencin tu. Tapi betul bodoh pandai. Bodoh buat tadi kan macam ratu dunia tau. Kalau Miss Bond tau. Ni. Miss Bond pula, Miss Bond ni. Apa pasal duduk macam tu? Bisul punggung. Okey dah. Dah. Kita tukarlah cerita pula. Kita pergi lain pula lah. Ni, betul-betul kan tak kenal Sam tu? Dah tanya aku lagi. Babui mulut aku cakap, Man. Aku tak kenal Sam tu siapa dia. Bodoh. Aku duduk dalam tugas aku. Mulut baloh lah. Saya kena siasat. Pasal pelik ni. Seorang Budin, seorang Sam serupa. Saya kena tahu. Saya kena cari Sam. Saya nak tanya dia. Ada apa soalan saya nak tanya dia ni. Elok sangat ni cewek. Elok sangatlah. Cewek pergi cari dia dan kita siasat siapa Sam yang sebenarnya. Ya. Ni kawan, adakah memerlukan seorang pembantu? Kalau perlu seorang pembantu, saya sedia jadi pembantu. Okeylah, boleh lah. Pasal nama dia Mak Ovo dekat-dekat Mak Gaiver. Mun jadi aku punya deputi. Elok sangat. Dalam penyiasatan tu mesti dua orang. Ya. Mana tahu kan tak seorang kena tembak, seorang hidup. Betul. Boleh buat laporan. Lagi satu, Sam tu nampak aja lembut. Mana tahu entah bau telur orang bercakap. Apa entah dia tu berbahaya. Betul. Dengar ni. Gendang gendut, tali skipping. Ya. Sekali dia kentut, semua terpelanting. Rancangan ini telah divideokan di hadapan penonton di Panggung Seni Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi.